aku ada dua test pen kat sini. Nampak tak? Dua-dua menyala. Okey, bila aku sentuh, dua-dua menyala. Cuba kau sentuh phone kau ataupun main game sambil tengah charging. Ada tak rasa macam kebas-kebas dekat body phone ni? Masalah tu sebenarnya adalah leakage current, dan sekarang ni aku nak eksperimen ada dua jenis charger dekat tangan aku ni. Sekarang phone aku tengah charging, okey, dengan adapter aku yang lama, dan aku ada dua test pen, okey, mahal ada, murah pun ada. Okey, nampak tak? Menyala lampu dan dengar tak bunyi tu? Okey, ini menunjukkan ada leakage current dekat charger ni. Okey, bukan dekat kabel. Nampak? Bukan dekat kabel tau, tapi dekat adapter dia. Dan sekarang aku tunjuk lagi satu charger aku ada. Ini charger yang aku nak tunjuk dekat korang. Okey, katanya ada true ground. Okey, maksudnya tak ada leakage current. Nampak tak? Dua-dua test pen ni masih on, tapi bila aku rapatkan memang tak menyala. Maksudnya apa? Tak ada leakage current langsung dekat sini. Sebenarnya, adakah berbahaya bila ada leakage current? Jawapan dia, tak membahaya pun. Cuma macam aku cakap tadi lah. Katakan kau main game ke, okay, laptop ke, phone ke, apa-apa benda, bila sambil charging, sambil gunakan, kau akan rasa macam kebas. Dia taklah kebas sangat, tapi boleh rasa lah macam sedap-sedap. Charger yang tak ada leakage tadi tu, nama dia Mokkin. Okey, aku gunakan yang 140 watt. Okey, sekarang aku tunjukkanlah adapter dia. Okey, 140 watt, 3 kaki pin. Okey, dekat sini dia ada display digital lah. Bila kau cucuk dekat plug, boleh nampak. Okey, ada nama Mokkin, dan yang paling menarik dekat atas ni. Okey, nampak tak benda apa? Ada siri Malaysia. Okey, itu yang 140 watt, agak besar dan mahal. Ada lagi yang lain. Okey, jangan risau, aku tunjukkan. Yang ini 65 watt. Okey, ini kecil sikit lah. Okey, lubang pun ada 3, dan ada juga 45 watt. Okey, dan yang menariknya, kesemua yang aku tunjukkan ni adalah, dia memang adalah teknologi anti leakage current tu. Okey, ni 33 watt. Tapi teknologi true ground tu memang aku dapat mantulah, dan aku pun dah bertukar ke charger Mokkin. Apa pendapat korang? Baik beli tak charger Mokkin ni ataupun